with the current administration. Okay guys, itu adalah video seorang individu yang bernama Ronnie Liu. Apa yang dia cakap dekat situ? Dia kata dia cakap dekat situ, sekarang ni Madani ni dia tak perform sebagai kerajaan. Kos sara hidup pun naik, lepas tu dia susahkan businessman. Dia kata dia nak berniaga pun susah. Yes. Dia kata dia susahkan, make life difficult for businessman. Dia cakap lepas tu dia susahkan hidup pemandu lori. Lepas tu dia susahkan hidup peniaga kecil. Dan boleh tanya, selama ni kita selalu bercakap dekat dalam ni, anda semua ingat kita orang ni macam tipu. Tengok apa yang Ronnie Liu tu cakap, itu adalah realiti di bawah. Maksudnya dekat sini dia kata make life difficult for SMEs ni, maksudnya dia susahkan hidup peniaga-peniaga kecil. Boleh tanyalah peniaga-peniaga kecil, dan peniaga kecil ni dia kata boleh senaraikan masalah yang mereka hadapi sekarang dengan kerajaan Madani. Lepas tu, ingat tak dulu saya pernah cakap, Anas dengan saya pernah buat live yang mana dia dah LHDN ni mula kacau peniaga-peniaga kan, yang peniaga pasal teks tu. Ingat tak hari tu kau pernah? E-invoice. Lepas tu yang dia refund tax ke apa? Oh tak, yang pasal dia kalau kau berniaga, dia ambil tax tu daripada kau punya revenue last year. Revenue installment kan. Bukan berdasarkan kepada estimation hasil. Pasal satu lagi kau tahu tak mana dia dapat benda tu. Okey. Kalau aku boleh menyampuk sikit kau tahu tak, sebelum Sri Mulyani tumbang, kan, Sri Mulyani ni dia orang di Indonesia, Menteri Keuangan di Indonesia yang rumah dia dijarah. Sri Mulyani ni pun adalah antek IMF. Kalau kau tengok latar belakang Sri Mulyani, bekas mantan Menteri Keuangan Indonesia ni, dia lama jadi Menteri Keuangan, berterusan daripada beberapa presiden, dan dia ni memang pernah kerja dengan IMF. Antaranya yang Sri Mulyani buat dalam pencukaian Indonesia, sebiji macam yang Anwar buat untuk perniagaan. Bukan berkenaan invoice, tapi kalau kau berniaga, dia ambil daripada revenue tahun lepas. Lepas tu sampai apa tahu aku tengok, Cina Indonesia. Cina Indonesia buat video marah Sri Mulyani pasal dia orang kata dia orang kena pergi pejabat cukai, kena kata hasil tahun itu rendah pasal ekonomi tak bagus. Lepas tu dekat sana dia panggil bea cukai tau. Dia punya LSDN dekat sana marah dia orang ni, siap ada denda dia orang. Ada menyebabkan apa tau, bila rumah Sri Mulyani kena jarah dengan rakyat Indonesia masa rusuhan tahun lepas kan, orang-orang Cina suka, orang Cina Indonesia suka yang businessman. Dan kenapa Anwar Ibrahim buat polisi LSDN sama dengan polisi yang Sri Mulyani buat di Indonesia? Sebab apa? Sebab Indonesia pun berada dalam medium term revenue strategy di bawah nasihat IMF. Anwar Ibrahim pun memasukkan negara kita dalam program medium term revenue strategy di bawah IMF. Pasal itulah sama. Korang boleh sekarang ada AI lagi senang. Korang boleh tanya pasal benda ni, kau boleh tanya similarity, persamaan dengan apa yang Menteri Keuangan Indonesia buat di Indonesia. Sama. Indonesia pun start awal. Kita start lambat sikit. Betul. Dan apa yang Ronnie Liu cakapkan dekat dalam video tu, dia mewakili sebenarnya masyarakat Cina ataupun masyarakat India lah. Sebab isu kos sara hidup ni, dia bukan hanya berkaitan dengan satu bangsa saja. Dia berkaitan dia berkaitan dengan semua bangsa, baik kau beragama Islam, kau Kristian, kau Buddhis, ataupun kau tak ada agama. Dia akan memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat. Dan sebenarnya apa yang Ronnie Liu tu cakap, sikit je. Dia macam dia cakap, okay, at least dia punya host tu kata, at least okay, kita tak ada GST. GST dah dihapuskan. Tapi apa yang dia cakap, kau hapuskan GST pun, kau bawa balik SST pun, SST lebih mahal, 8%. Lepas tu diperluaskan kepada 5,000 jenis perkhidmatan dan barangan. Dan diperluaskan kepada lebih daripada 5,000 barang dan perkhidmatan. Perkhidmatan. Termasuk penjagaan orang tua. Yalah, penjagaan untuk rumah orang tua. Yes. 8%. Fisioterapi 8%. Macam mana ni? Siapa yang tak marah? So maksudnya apa yang kita cakap dan apa yang terjadi masa PRN Sabah dengan PRN Johor, yang kita kata orang non-Muslim kan, masyarakat Cina dan India yang ramai marah dengan DAP ni disebabkan isu ni lah. Sepatutnya DAP ni dia berada dalam kerajaan Madani, mungkin dia boleh menasihatkan Anwar Ibrahim.
Tapi rupa-rupanya tak. Okey Anas, aku nak bacakan kau satu posting dekat Facebook ni. Sekejap bagi saya 5 minit. Bagi saya seminit pasal posting ni. Aku dah terlupa tadi nak share dengan kau. Okey, bagi saya baca. Okey, ini pasal GST, yang ni pasal lori. Ada seorang ni dia buat posting dekat Facebook Dia kata semasa subsidi diesel naik, ditarik dulu, dia kata dia ada buat hantaran dia tak mengkritik, tidak mengkritik, malah dia nak kerajaan fikir semula. Jadi dia bagi cadangan untuk win-win situation dan dia punya posting tu viral. Menteri Ekonomi masa tu adalah Rafizi dan dia juga keluar kontraktor adalah perompak subsidi. So makin marah lah orang-orang industri ni. Dia kata, lepas tu dia tulis lagi satu posting viral lagi. Tapi kali kedua tu posting tu telah diserang oleh Walanon, pentaksub tegar PMX lah. Dia cakap yang tak nak dengar kritikan pengundi lain, dia kata. Lepas tu dia kata tak habis dekat situ, selain daripada bergaduh kat social media, ada banyak juga soal jawab dekat parlimen. Menteri kata tak ada masalah, semuanya okey saja. Dan Perdana Menteri sendiri, Anwar Ibrahim, ada naluri something is wrong somewhere. Dia kata sebab rakyat sangat marah. Dia kata so beliau dihubungi oleh orang tertentu dan dimaklumkan kepada dia yang PMX nak jumpa sendiri dengan real industry player. Dia cakap betul. Dia nak dengar sendiri dari rakyat marhain dari jalanan. Jadi dia ni kumpulkan lagi 3 kontraktor yang bina klinik kerajaan, yang buat rumah, yang bersihkan sungai dan jalan. Bila PMX dengar daripada dia dan 3 kontraktor tu, so diorang ni diminta standby sebab bila-bila saja PMO akan panggil ke Putrajaya. Lepas tu interview dengan surat khabar dan MHI pun telah diaturkan. Lagi 2 hari nak ke udara, saya diberi panduan menjawab soalan. Dia kata. Siapa yang bagi? PMO. Okay. Dia kata lagi 2 hari nak ke udara, saya diberi panduan menjawab soalan. Tapi dia tolak skrip tu. Dia kata konten skrip dalam tu sangat misleading. Dia cakap dia nak tampil ke udara, ceritakan keadaan sebenar, tapi disuruh cerita yang baik-baik je. Jadi lepas tu bila dia degil tak nak baca skrip yang disediakan, pertemuan dengan PMX turut dibatalkan. Sedangkan diorang ni dah bersedia dengan segala bukti bil, resit, fakta kenapa penarikan subsidi serta-merta boleh menyebabkan faktor kejatuhan domino, dia kata. Jadi tak dapatlah diorang ni berjumpa dengan PMX dan menceritakan perkara sebenar yang menimpa kontraktor yang genuine ni, dia kata kan. Lepas daripada tu banyak kontraktor yang rugi. Kos operasi menjadi sangat tinggi, tapi diorang telan dulu sampai tunggu next PRU, dia cakap. So, bila dasar dan polisi yang baik tidak sampai kepada rakyat, masalah dia bukan semata pada dasar. Dia kata masalahnya komunikasi. Bila keluhan rakyat tidak sampai kepada Perdana Menteri dan Perdana Menteri pula tertanya-tanya, apa salah saya? Dia kata kan, PMX sendiri perlu bertanya, siapakah yang sepatutnya menjadi jambatan antara kerajaan dengan rakyat? Jawapan paling mudah, Menteri Komunikasi. So, Menteri Komunikasi sepatutnya memastikan 2 perkara berlaku. Dia kata, dasar kerajaan diterangkan kepada rakyat. Lepas tu, kritikan, keresahan dan kemarahan rakyat dibawa kembali kepada Perdana Menteri tanpa ditapis. Komunikasi kerajaan bukan propaganda satu hala. Dia kata, ia adalah sistem 2 hala. Kerajaan bercakap, rakyat menjawab dan kerajaan mendengar. Kalau dasar yang tak baik difahami, kerajaan akan... Kalau dasar yang tidak baik yang baik tidak difahami, kerajaan akan dilihat gagal. Kalau kesusahan rakyat tidak dilaporkan dengan jujur, Perdana Menteri